Pada suatu malam yang sunyi ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sedang dikuatkuasakan, seorang lelaki bernama Faiz keluar rumah untuk membeli makanan. Dia memandu sendirian dalam suasana jalan raya yang lengang, hanya lampu jalan dan cahaya bulan yang menemani. Sedang Faiz melalui satu simpang, dia ternampak satu sekatan jalan raya yang dikendalikan oleh 2 orang anggota polis. Dengan wajah tenang, Faiz memperlahankan keretanya dan berhenti di hadapan mereka. Salah seorang polis menghampiri tingkap kereta. "Nak ke mana ni, Encik?" Soal polis dengan nada tegas. Faiz menjawab, "Nak beli makanan, kejap je, lapar sangat." Polis itu mengangguk perlahan, namun wajahnya mula berubah serius. "Encik tahu kan, waktu PKP macam ni, hanya seorang je dibenarkan keluar. Tapi kenapa dalam kereta Encik ada 2 orang?" Faiz terkejut. Keningnya berkerut, dia menjawab, "Apa? Mana ada? Saya seorang je." Polis itu tidak berkata apa-apa, hanya memandang tajam ke arah tempat duduk belakang kereta. "Kalau macam tu, yang duduk belakang tu siapa?" Faiz terus menoleh ke belakang, dan ketika itulah jantungnya seakan berhenti berdetak. Di tempat duduk belakang, kelihatan seorang wanita berambut panjang mengurai, mukanya pucat, matanya tajam menyorot, dan mulutnya terbuka menampakkan gigi panjang penuh darah. Wajahnya menakutkan, bukan manusia biasa. Faiz menjerit sekuat hati. Polis itu pun terlompat ke belakang, turut menjerit, "Pontianak!" Tanpa buang masa, kedua-duanya membuka pintu dan lari tak cukup tanah. Faiz sampai tinggal keretanya terbuka. Polis pun melompat parit tanpa fikir 2 kali. Sementara itu, Pontianak itu masih duduk diam di dalam kereta. Tiba-tiba dia keluarkan burger dari plastik dan mula makan perlahan-lahan. Bunyi kriuk-kriuk dari gigitannya bergema dalam sunyi malam. Tangannya berdarah, tapi dia kelihatan sangat menikmati burger itu. Rupa-rupanya Pontianak pun lapar waktu PKP.